Dengar. Kenapa ada basikal kat depan tu? Bagus. Wow, bilik ni cantik lah. Okay. Ni rumah kamu ke? Macam rumah kamu kaya orang kaya lah. Oi, dalam ni je. Ni kau design sendiri ke? Memang ada? Memang ada, doktor. Oh. Satu, dua, tiga, empat. Boleh masuk lagi yang lain. Yang lain boleh masuk lagi. Okay. Boleh tak minta seorang bagi salam? Bahan murid A+ tu boleh. Dia tengah berdiri kan? Okay, Farhan. Minta bagi salam ya. Mana ada saya berdiri duduk lah. Okay, bagi salam Farhan. Tak jelas rahsia-rahsia aku. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okay. Waalaikumsalam. Okay, semua boleh duduk. Okay, duduk dengan selesa. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay. Semua sihat hari ni? Sihat cikgu. Sihat cikgu. Okay, bagus. Tadi semua sempat makan tak? Tak sempat cikgu. Tak apa. Okay, jadi hari ni kita akan belajar subtopik yang ketiga, iaitu invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Dalam bab yang pertama, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okay, baik. Sebelum tu, cikgu nak kamu semua tengok satu video. Cuba perhatikan apa yang berubah dalam video ni. Okay, semua boleh toleh ke kanan ya. Ni tengok cikgu ni. Okay. Ni tak ada. Okay. Berdasarkan video tadilah. Cikgu nak tanya di antara kamu semua, kenapa kamu rasa produk semakin berubah dari masa ke masa? Apa yang membuatkan radio atau telefon nampak berbeza sekarang berbanding yang dulu? Siapa kat sini boleh jawab? Saya cikgu. Okay, silakan Farhan. Apa yang saya faham dekat video tadi, benda tu berlaku disebabkan perkembangan teknologi. Contohnya teknologi dulu dan sekarang ni makin kecil, makin bagus, cepat dan makin murah. Okay, betul. Okay, yang kedua, ada yang boleh bagi pendapat? Apa yang kamu faham tentang video tadi? Saya cikgu. Okay, silakan. Siapa Baik. Baik cikgu. Pada pendapat saya cikgu kan, dia mengikut permintaan pemasaran kerana
syarikat tu perlu berubah dia punya inovasi. Kalau tak berubah, pengguna akan memilih brand lain. Okey, tepat. Dia sebenarnya produk ni dia berubah sebab betul macam Farhan kata tadi, sebab teknologi berkembang, iaitu keperluan manusia berubah dan kita nak benda yang lebih mudah serta lebih cepat. Sebab itulah terhasilnya beberapa inovasi. Okey, boleh faham tak semua? Faham, cikgu. Okey, baik. Bagus. Sebelum kita teruskan ke lebih mendalam, cikgu nak bagi tahu apa objektif kita dalam sesi pengajaran kali ini. Okey, yang pertama, cikgu harap kamu semua dapat mentakrifkan invensi dan inovasi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cikgu harap pelajar ataupun murid dapat mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Okey, baik. So, cikgu minta semua untuk beri tumpuan sepenuhnya. Sebab start topik ni dia taklah terlalu susah dan tak juga terlalu senang. Jadi cikgu harap kamu semua boleh fokus daripada awal sampai akhir. Boleh semua? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, jom kita masuk lebih mendalam. Okey, pengenalan. Okey, macam kamu semua tengok dekat slide ni, produk reka bentuk sentiasa dihasilkan dan berkembang mengikut keperluan manusia. Suatu produk kita melalui invensi, inovasi dan kreativiti dalam reka bentuk. Kemudian, reka bentuk harus mengambil kira nilai-nilai kemanusiaan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada pengguna. Kini reka bentuk semakin maju dan mencapai pelbagai kejayaan dalam menghasilkan produk inovatif. Okey, nampak tak kat sini? Betul apa yang kamu berdua ada dua pelajar tadi yang beritahu yang bahawa reka bentuk dia berubah-ubah daripada masa ke semasa sebab dia banyak benda. Dia mengambil kira nilai-nilai kemanusiaan, lepas tu dia nak lebih kreatif dan sebagainya. Okey, contoh yang cikgu boleh bagi yang paling dekat dengan kamu semua iaitu kalau tengok dekat slide ni, logo Malaysia Airlines. Okey, siapa pernah nampak logo Malaysia Airlines ni? Saya cikgu. Pernah nampak kan? Kamu orang Sabah ke? Ya cikgu. Okey, mesti selalu nampak. Okey, nampak tak? Dekat logo Malaysia Airlines ni, reka bentuk dia diinspirasikan daripada bentuk layang-layang ataupun wang bulan. Nampak dekat sini. Okey, yang kedua, ini cikgu tak tahulah kamu semua pernah pergi ke tak. Tapi tengok je gambar tu. Yang kedua ialah Masjid Putra dekat Putrajaya. Okey, contoh inovasi yang mereka buat ni bentuknya geometri dalam seni bina moden Malaysia. Okey, kalau kamu semua tak nampak, kamu boleh tekan dekat slide tu. Kita tekan zoom in untuk lebih nampak jelas. Okey. Itu untuk sedikit pengenalan lah untuk memahami, untuk nampaklah gambaran untuk subtopik ni. Okey, kita teruskan dengan definisi. Okey, mesti kamu semua tertanya-tanya tadi. Apa itu inovasi? Itu apa pula itu invensi? Jadi kat sinilah cikgu akan terangkan apa sebenarnya dua benda ni. Yang penting dua benda ni dia berbeza. Okey, yang pertama invensi. Okey, kalau baca dalam slide, invensi ialah kaedah atau proses
menghasilkan produk ataupun perkhidmatan baru yang belum pernah wujud sebelumnya. Kemudian dia diperoleh melalui eksperimen, pemerhatian atau kajian. Produk tidak lagi dianggap invensi apabila sudah digunakan lebih 10 tahun Cikgu dan Amir menjadi boleh tengok tengok bukan menghadap punggung belakang ni. Kena hadap. Okey. okey, sorry. Dan dalam masyarakat. Okey, jadi bahasa mudah dia atau cikgu nak kamu lebih faham ialah invensi ni dia maksudnya ciptaan baru. Benda yang sebelum ni tak pernah wujud langsung. Contohnya, cikgu bagi yang paling dekat ialah telefon pertama dekat dunia. Okey, betul tak? Sebelum ni contohlah sebelum telefon pertama tu wujud tak ada pun telefon. Betul tak? Betul tak semua? Betul cikgu. Betul cikgu. Okey. Dulu guna apa? Guna burung kan? Burung merpati untuk komunikasi. Dulu kita guna burung. Okey, betul. Okey, Ya. nampak? Itulah invensi. Invensi ni dia benda baru, ciptaan baru. Okey, saya harap kamu semua boleh faham. Okey, yang kedua ialah inovasi. Okey, inovasi ialah pengubahsuaian produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga, tahan lama dan lebih mesra pengguna. Ia berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem, rupa bentuk sesuatu produk. Okey, inovasi ni pula dia maksudnya penambahbaikan. Okey, ingat keyword kat situ, penambahbaikan. Benda tu dia sebenarnya dah ada. Cuma kita jadikan dia lagi baik. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, cikgu bagi contohlah. Contoh yang boleh kita nampak. Contohnya ialah telefon pintar. Telefon pintar sekarang. Nampak tak? Dulu telefon macam mana? Siapa tahu dulu telefon macam mana dia punya rupa? Cikgu. Petak kotak besar. Petak, itu berat, besar, berwayar, besar. Jadi pakar-pakar teknologi dia buat inovasi. Dia buat pemerluan ataupun penambahbaikan supaya satu produk tu jadi lebih baik. Okey, so itu je definisi untuk dua benda ni. Mudah tak? Sangat mudah. Okey, betul. Sangat mudah. Ingat dua tu je tadi. Kalau invensi, dia benda baru, ciptaan baru. Kalau inovasi, dia penambahbaikan. Okey, kita terus ke slide seterusnya. Okey, yang ni agak berat sikit. Cikgu nak kamu semua fokus. Yang belakang tu masih fokus ya? Masih cikgu. Okey, bagus. Okey, jom. Yang seterusnya ialah aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Okay, ingat cikgu kata tadi kalau tak nampak, tekan kat slide, tekan zoom in. Okey. Yang pertama, aplikasi dia dalam bidang pertahanan. Okey, apa manfaat dia? Manfaat dia dapat meningkatkan keselamatan tanpa membahayakan nyawa. Okey, ini secara umum lah cikgu bagi tahu. Lepas ni cikgu akan bagi tahu lebih detail. Okey, yang kedua ialah pendidikan. Manfaat dia, invensi dan inovasi ni dapat memperkayakan kaedah PDP dan memudahkan akses maklumat. Yang ketiga, kesihatan. Dia dapat memperbaiki pemantauan dan rawatan pesakit. Pembuatan, mempercepat penghasilan produk dan mengurangkan kos. Okay, yang terakhir adalah teknologi maklumat. Memudahkan kehidupan, komunikasi dan kerjaya harian. Okay, mesti macam kamu semua macam belum jelas kan? Betul tak? Betul cikgu. Okey, jangan risau. Cikgu akan bagi tahu lebih mendalam beserta contoh.
supaya kamu semua boleh nampak lah apa aplikasi inovasi dan invensi ni dalam kerjaya reka betul. Okey. Yang pertama tadi ialah pertahanan. Okey, dalam pertahanan ni maksudnya macam tengah berperang ke, selalunya askar lah sebab pertahanan kan, polis ke. Okey, tengok kat sini. Inovasi seperti robot pemesan periuk api atau drone pemantauan membantu tentera menjalankan tugas berbahaya tanpa perlu mendedahkan diri. Okey, nampak tak? Benda ni tak pernah wujud. Jadi inovasi dia cipta apa? Dia ni bukan inovasi ni kan cikgu kata tadi dia ada pembaruan ataupun penambahbaikan. Maksudnya dah ada dah pengesan periuk api. Dengan drone tu pun dah ada. Tapi kita inovasikan dia, kita penambahbaikan dia. Iaitu nampak ni. Kita gunakan robot pengesan periuk api. Lepas tu drone pemantauan untuk membantu tentera menjalankan tugas. Nampak tak kalau daripada segi pertahanan ni? Dia lebih selamat lah untuk tentera. Takut diorang termasuk dalam perangkap ke, macam tu. Itu contoh untuk pertahanan lah. Okey. Yang kedua pula ialah pendidikan. Okey, untuk pendidikan pula, invensi seperti tablet, kamus digital dan perisian pembelajaran menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kenapa kat sini dia tulis lebih menarik dan interaktif? Okey, kalau macam dulu, kalau cikgu kalau ingat, kalau kamu semua time sekolah rendah, kalau apa-apa bahasa Inggeris yang kamu tidak faham, kamu akan gunakan satu kamus yang besar. Betul tak? Oh, betul cikgu. Susah kan nak belik-belik kita tahu terjemahan bahasa Inggeris yang kita tak faham tu. Betul? Betul cikgu, susah. Okey, jadi nampak tak? Jadi invensinya ataupun ciptaan baru iaitu tablet, kamus digital, dia boleh dapat membuat satu sesi pengajaran dan pembelajaran tu dengan lebih baik, lebih mudah, lebih cepat. Okey, itulah contoh invensi dalam sektor pendidikan. Okey, seterusnya yang ketiga, dalam sektor kesihatan. Okey, tengok kat dalam slide. Inovasi seperti jam pengukur degupan jantung, alat tekanan darah, modalir dan teknologi diagnostik moden membantu memantau kesihatan dengan lebih cepat. Okey. Cikgu tahu kalau mesti semua pernah pergi hospital, betul? Hospital ke, PKU ke, klinik kesihatan ke, semua pernah pergi kan? Pernah Pernah cikgu? cikgu. Okey, pernah kan? Okey. Kalau kamu perasan time kita check up tu, awal-awal tu akan ada satu mana ya? Dia yang kita pump tangan kita tu untuk kita tentukan tekanan darah. Pernah tak? Semua pernah semua pernah kena kan? Pernah digunakan. Okey, nampak tak kat situ? Inovasi benda tu buat dalam sektor kesihatan ni mudah. Untuk doktor-doktor boleh tentukan berapa tekanan darah korang ni, bahaya ke tak? Macam tu. Itu daripada sektor kesihatan lah. Banyak lagi sebenarnya inovasi-inovasi yang telah dibuat kita. Tapi cikgu bagi contoh itulah yang paling dekat dengan kamu semua. Okey, yang keempat ialah pembuatan. Okey, kat sini
Kalau baca, teknologi seperti pencetak 3D dan pen 3D memudahkan proses penghasilan model, alat ganti dan produk akhir dengan lebih cepat. Okey, kalau yang ini, tak semua dekat sini cikgu tahu yang kamu tahu benda ni. Sebab ni lebih kepada arah macam kilang, macam pembuatan ataupun animation semua. Tapi, nanti cikgu akan tunjuk gambar dia supaya kamu nampak. Benda tu dia boleh macam contoh pen 3D tu, dia boleh hasilkan satu model, macam tu je, mudah je. Tu daripada sektor pembuatan lah. Okey, yang terakhir, aplikasi invensi dan inovasi ialah teknologi maklumat. Ini cikgu tahu, ini semua tahu. Okey, iaitu telefon pintar, penyimpanan awan dan aplikasi digital membolehkan manusia berkomunikasi dari mana-mana sahaja. Okey, ini macam cikgu kata tadi, apa nama dia, yang telefon tadi kan telefon tadi dia macam berat semua, telefon lama-lama. Sekarang dia dah dinovatkan, jadilah telefon yang canggih, boleh guna macam-macam. Okey, bayangkan, kita ada satu je telefon pintar, tapi kita boleh guna banyak fungsi. Contoh boleh komunikasi, kita boleh cari maklumat, kita boleh simpan storage, iaitu penyimpanan awal. Okey, inilah contoh-contoh yang cikgu bagi tahu tadi. Apa ni? Yang pertama, drone. Okey, macam askar tadi daripada sektor pertahanan. Inovasinya benda ni, dia boleh tengok daripada jauh. Ada perangkap ke, ada musuh ke. Itu contoh untuk sektor pertahanan. Okey, yang kedua ni, tablet tadi, dari sektor pendidikan. Dia mudahlah untuk sesi pembelajaran, untuk cari maklumat, untuk kita tahu apa nama terjemahan tadi. Okey, yang ketiga, ini yang cikgu beritahu tadi, untuk pembuatan. Kalau dia nak hasilkan model kan, apa ni, 3D pen ni, nanti dia just tu, keluarlah model. Okey, yang keempat sektor kesihatan tadi, bidang kesihatan tadi, yang kamu semua akan buat benda tu sebelum check up yang kat tangan tu untuk tahu kadar tekanan darah. Okey, yang kelima yang terakhir kat sini, nampak ni kat sini yang kelima, ialah telefon pintar dalam sektor teknologi maklumat. Benda yang paling kamu semua suka dalam abad ni, zaman ni, era ni. Okey, jadi habis dah. Gitu je kata. Subtopik ni dia tak terlalu berat pun. Just kamu semua perlu buat pemahaman lah. Macam mana kamu fahamkan apa itu inovasi, apa itu invensi. Cikgu dah ajar tadi, kalau invensi, siapa boleh tahu, boleh tak kat sini seorang bagi tahu apa invensi tadi? Tak apa, kalau salah tak apa. Kita belajar sama-sama. Siapa tahu invensi tu apa? Invensi. Saya cikgu. Okey, silakan. Invensi ni produk baru yang dicipta. Produk baru yang dicipta cikgu. Betul. Okey, tepuk tangan. Betul, invensi ni dia produk baru, ciptaan baru. Okey, inovasi pula. Siapa boleh jawab? Siapa tahu inovasi? Saya cikgu, saya nak jawab. Okey, silakan. Alif Okay, Ashraf. kalau tadi Farhan student A+ tu kata invensi ni dia cipta produk baru. Kalau inovasi ni dia produk sedia ada tapi dia buat penambahbaikan. Betul. Tepat sekali. Dia buat penambahbaikan supaya dia lebih baik lah. Dia cepat, dia tak, dia memenuhi keperluan pengguna lah macam tu. Okey, jadi itulah sesi pengajaran kita kali ni. Tapi sebelum habis, okey, cikgu nak buat sikit aktiviti lah dengan kamu semua.
Boleh tak semua? Boleh cikgu, boleh. Boleh semua ada dekat sini, semua semangat lagi Yang belakang semangat? Semangat. Semangat cikgu. Okey, lemah tak apa. Semangat. Okey, dekat sini aktiviti dia, cikgu akan terangkanlah. Apa yang kamu semua kena buat? Okey, arahan pertama. Setiap kumpulan, pilih mana-mana objek dalam bilik VR ni. Kemudian, mereka perlu beritis selama 1 minit. Iaitu bagi tahu nama produk, apa masalah yang diselesaikan, produk tu dia invensi ke atau inovasi, itu siapa pengguna sasaran. Okey, macam tak berapa jelas kan? Okay, cikgu beritahu secara bahasa mudah dia. Okay, dekat dalam ni, dalam ruang ni, ada 2 produk ataupun benda yang kuno, yang agak lama lah. Jadi, nanti kamu semua boleh teroka sendiri, jalan-jalan dekat dalam ruang ni. Lepas tu, kamu plan, lalu kamu uh, inovasikan ataupun invensi produk tersebut untuk jadi lebih baik. Itu jangan lupa, ingat dia berkait dengan pembelajaran kita tadi. Lebih mudah ke, lebih senang ke, dia sektor pertahanan ke, sektor teknologi maklumat ke. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu bagi 2 kumpulan. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Okey, cikgu nak 3 kumpulan. Okey, tengok dekat cikgu lupa. Cikgu nak kamu semua scan QR code ni untuk pergi ke aktiviti tersebut. Tapi tak apa, cikgu bagi link sekali. Sekejap Okey, cikgu ada bagi link dekat ruangan chat. Okey. Nanti kamu kalau tak dapat scan, kamu akan terus tekan link. Lepas tu jawab. Buat aktiviti tersebut yang cikgu kata tadi. Lepas tu cikgu minta dalam 1 atau 2 orang untuk wakil berikan pitch ataupun talk lah berkenaan produk yang kamu hasilkan tu. Boleh tak semua? Boleh cikgu. Boleh Okey, cikgu. sebelum tu cikgu nak bagikanlah sendiri. Okey, grup yang pertama, cikgu nak Farhan, Faid dan Sazrin. Itu grup yang pertama. Grup yang kedua, Alif Ashraf, Alia dengan Huwaina. Okey, jadi yang pertama, cikgu nak kamu hasilkan satu produk model invensi atau inovasi yang belakang tu, basikal. Yang kedua, untuk kumpulan kedua, Ali Ashraf, Alia dan Nur Huwaina, cikgu nak kamu pergi ke sini. Ingat, tengok ke cikgu ni. Telefon yang lama punya. Okey. Jadi kamu semua boleh teroka dulu. Tengok apa yang kamu nak inovasi atau invensikan. Lepas tu yang kumpulan pertama boleh tengok dekat basikal. Apa yang kamu nak inovasi dan invensikan berdasarkan pemahaman kamu pembelajaran hari ni. Okey. Okey, boleh. Kemudian boleh ya. Kemudian Boleh cikgu. dekat dalam ruangan ni ada 2 tempat. Seorang boleh satu kumpulan boleh pergi kat bawah ni untuk sesi perbincangan. Yang lain boleh pergi ke atas. Ada ruang sesi perbincangan juga. Okey, boleh? Boleh semua? Boleh cikgu. Okey. Boleh pergi ke kumpulan masing-masing dan bincang. Daripada 2 produk tadi, kumpulan 1 basikal. Kumpulan 2 telefon bimbit. Telefon. Apa yang kamu nak inovasi dan invensikan?
Okey, boleh tempel lah yang kat skrin tu, boleh tempel as tugasan dia orang tu. Kan. Kat skrin Okey. depan. Satu grup Sekejap, saya lagi tengok. kat atas ke? Satu lagi kat atas. Minta semua yang kumpulan selebihnya kat atas. Okey, boleh tekan dekat ruangan chat. Untuk aktiviti tersebut. Bincang Ni selama budak murid usia. A+ tersesat dah. Dia. Ya cikgu, saya tahu ke mana ni. Faik. Naik atas, bincang. Farhan pergi atas Farhan. Okey cikgu, on the way. Okey, jom cikgu follow. Saya rasa Faik tak ada line lah cikgu. Okey, tak apa. Sazrin dengan Faik. Dengan Farhan. Okey, boleh duduk. Boleh buka slide yang cikgu bagi tadi. Dekat bawah sekali ada contoh. Kokotlah kamu semua tak berapa faham dengan aktiviti yang cikgu nak jelaskan ni. Jadi kamu boleh tengok contoh dekat slide ni. Okey. Boleh Sazrin? Boleh cikgu. Okey. Boleh buat. Syaz, macam mana Syaz? Yang atas boleh dengar ke suara kalau kita orang bercakap bawah ni? Ya, Boleh. Faik naik atas Faik. Kira jawapan ni tak boleh cikgu. Itulah nanti lain pula. Nanti tak dengar cikgu. Cikgu tak apa ke kalau kami bincang dekat bawah? Tak apa ke kalau kami bincang dekat bawah tapi bising sikit? Bincang lah boleh, you all tak ni. apa. Bincang you all ni bincang. Okey. Bahan, A+ Harin bincang. Nak buat macam mana ni Syaz? Bagi aku nak Alif. memastikan Produk baru kita nak letak apa? lama tu akan produk baru sebagai Telefon klasik. Macam ni? Kita kan dapat produk telefon klasik kan, telefon pulsa klasik. Macam mana bahan Kita letak smartphone yang baru dah Okey. kan, maksudnya nampak macam paling terkini. Kita buat penambahbaikan. Ya. Oh, Smartphone maknanya dah paling nanti terkini. kena isi dalam grup Canva tu je lah. betul. Guna Canva tu saja. Yang tu yang atas Alif. Jangan. Kalau macam telefon ni nak ke buat macam wireless charging, maksudnya kita pakai panel solar kecil kat belakang supaya dia macam mesra alam sikit lah. Faham. Okey, jadi macam mana Farhan? Tapi saya sarankan apa kata kita guna telefon yang sekarang kan ada telefon yang kita boleh lipat-lipat tu kan. Orang panggil apa, mini fold, apa tahu tu? Telefon. Saya setuju dengan Mini fold. Jadi macam jadi convenient lah, contoh macam ibarat Baru nak buka kejap Syaz. saya ibarat macam contoh kita Slow sikit. apa nama tu Okey. nak simpan dia pun kan tempat dia kecil. Nama produk basikal elektrik bintang. Alia boleh share Jadi apa? screen Canva tak Alia? Sekejap. Pakai phone. Masalah Saya. Okey, mana-mana pun tak apa. Cikgu Saya menyalip sekejap. rasa Nanti lepas kamu semua dah siap, kamu download PDF kat bawah tu. Dia dekat depan ni kan ada skrin. Nanti kamu semua share skrin slide kamu tu. Boleh? Okay, boleh cikgu. boleh cikgu. Boleh cikgu. Nanti satu atau dua orang bagi pitching. Okay, boleh cikgu. Syaz, saya rasa lah kalau masalah basikal ni, kan saya selalu kayuh basikal balik rumah kan. Masalah dia dia selalunya saya perlukan tenaga yang kuat lah untuk mengayuhnya. Lagi-lagi bila naik bukit. Apa pendapat Syaz? Tenaga. Cikgu Ami kena guide ya, Cikgu Ami. Kalau itu nyuruh. Kalau Jadi kalau macam basikal elektrik dia
mengurangkan kita punya penggunaan tenaga. Pertamanya contohnya Ya. Kalau untuk Boleh tulis telefon ni, boleh tulis kat sini ni. kita kena Okey, mari kita tulis ya. kita kena invent lah Baik, kan. apa pandangan baik? Jadi diinvensi Betul-betul. Dia boleh invensi ataupun Jadi inovasi. faedah kita punya ni Tapi inovasi lah, atau saya rasa sama-sama ini saya tolong tulis inovasi Kita sebab, bincang-bincang saya tolong tulis. Okay, boleh basikal pun sudah wujud lama tapi kita memberikan kebaikan lagi lah. Saya rasa saya setuju dengan Farhan tu. Mungkin dia memudahkan membantu kita untuk dapatkan tenaga yang lebih mudah lah kalau ada besi elektrik ni. Okey ke? Mana tadi Kita mana cakap Alif? ke? Alif, kita okey ke tadi dengan telefon yang boleh lipat-lipat tu? Okey je. Alia okey ke telefon boleh lipat-lipat? Point Okey, saya tulis Boleh. Okey. Kita pakai flip phone. Kumpulan Farhan ni okey ke? Jadi tu Okey cikgu, santai-santai. Okey cikgu, boleh cikgu. Apa pertanyaan boleh tanya cikgu? Okey Boleh cikgu. cikgu. Kiranya kan Syaz, ini dikira inovasi lah kan? Sebab Ya basikal betul tu dah lama Farhan. ada. Sebab kita basikal ni sudah lama ada tapi kita memberikan kebaikan ataupun kita Cikgu Amin, baiki Cikgu lagi dia. Amin. Ya saya. Inovasi. Saya nak tanya untuk yang bahagian masalah yang diselesaikan, maksudnya masalah yang telefon putar ni kan? Maksudnya okey. Basikalnya dulu tu apa masalah orang? Okey, boleh Cikgu Amin. Terima kasih. Okey. Sama. Nanti cikgu Amir Saya sebut rasa nama masalah saya dia Farhan suka K+ dibawa ke mana-mana. tak dengar lah Alif. Produk ini adalah inovasi sebab basikal ni dah lama wujud. Jadi untuk sasaran pengguna untuk inovasi ni basikal ni Tadi Alif kata suka nak bawa ke mana-mana kan? Saya dah tulis dah kat situ. Saya rasa telefon ni berat lah kalau nak bawa. Yelah suka lah tu, sama lah tu tak nak cakap. Lepas tu pengguna sasaran kita boleh pelajar semua orang lah kan. Boleh. Alif kalau Alif nak tulis pun boleh. Alif boleh tulis. Boleh. Kalau cakap rasa komuniti masyarakat tak boleh ke Syaz? Tapi telefon yang boleh. Saya rasa semua masyarakat boleh guna. Telefon yang lama tu Kan? dia boleh telefon orang je. Lepas tu dia tak boleh message pun. Hantar gambar pun tak boleh. Murah yang Lepas tu nanti ada motor. Lepas tu nanti kalau kita telefon bil tinggi. Kan betul tak? Betul. Saya setuju. Okay, saya tulis Penggunaan sasaran ialah komuniti ataupun masyarakat. Lepas tu boleh guna untuk penggunaan kecemasan juga kot sebab kalau yang phone lama nak kena 9, lepas tu 9 balik. Kalau yang baru ni kita tambah button je lah kan, macam tekan je SOS lepas tu dah boleh call. Wah, betul. Boleh. Bijak. Okey, pandainya Alia. Okey, betul. Nanti kita akan tulis kat yang masalah tu, kita akan cakap dia ada masalah lambat lah kan sebenarnya, betul tak? Betul. Okay, terima kasih Waina pun pandai. Okey, jadi ada apa yang kita tambah baik daripada basikal tu? Apa yang kita tambah? Kalau elektrik, kita kena tambah baik, kena adakan motor elektrik lah. Yang tu yang pertama. Betul. Yang kedua, gear kot. Sebab kita tak boleh gear ke? Untuk ni. Untuk keselamatan, kita letak sensor yang boleh baca kelajuan. So bila macam laju sangat, dia akan itu sensor ke meter Farhan? Apa tu Syaz? Itu adakah sensor ataupun meter?
Sebab rasanya macam beza kalau untuk pelajuan. Oh. Syaz ada cadangan lain ke? Tiada sebab cadangan Farhan murid A+ sangat terbaik. Ya, sebab tu saya A+. Okay. Lepas tu nak bagi dia friendly user kan. Friendly user. Apa kata kita letak ni? Bateri yang boleh dicas. Semacam apa? Macam kau tahu tak? Yang remote kereta control tu. Kereta control yang kita boleh cas bateri dia tu. Oh, faham. Betul. Kita letak kat Sebab situ. kita akan menggunakan elektrik. Kumpulan telefon okey ke? Okey cikgu. Okey. Tulis kan. Cuma Alif ada masalah lain sikit. Jadi Alif macam terdiam, terkaku. Patutlah. Okey cikgu. Cikgu kena bagi tahu masa tinggal berapa lagi kan. Kena bagi tahu lah. Cikgu kena bagi tahu. Berapa minit lagi. Cikgu, sorry ganggu. Saya nak tanya. Ya saya. Kan tadi Invensi tu cipta produk baru kan? Invensi okey betul. Kan inovasi tu kita tambah baik kan produk yang ada. Pembaruan penambahbaikan. Jadi saya macam ada sedikit confuse sikit dekat sini sebab kan contoh kami buat telefon pintar kan. Maksudnya telefon tu dah ada kan. Telefon dah ada tapi jadi kami buat inovasi lah kan sebenarnya. invensi sebenarnya. Invensi, kenapa Sebab dia invensi cikgu? Yang ini telefon lama, telefon yang berwire. Tapi dia telefon juga. Kan kita nak upgrade dia supaya lagi senang. So dia Betul. Jadi sebenarnya tapi yang kamu update ni dia jadi telefon pintar. Telefon yang tak ada wire, betul tak? Betul. Jadi tu satu invensi. Oh maksudnya kami hasilkan yang baru jugalah maksudnya. Betul. Oh kalau contoh cikgu kalau contoh inovasi kepada telefon ni yang tak ada kalau yang ada wire juga macam mana cikgu? Cikgu, saya nak bagi tahu idea. Kamu nak tolong ke Farhan? Ya. Disebabkan saya murid A+. Awak apa jawab kata, soalan saya. Apa kata kalau telefon tu kita inovasikan buat telefon satelit? Wah. Uish. Tapi ini kumpulan saya. Boleh tapi awak buatlah awak punya basikal satelit kalau awak nak buat. susahlah. Tapi cikgu boleh suggest untuk kumpulan telefon ni buat satu smartphone. Ya, kami dah buat smartphone. Cuma kami confused je sama ada di inovasi ataupun invensi tadi. Faham. Sebab saya dengar daripada atas. Sabar jap boleh. Sabar jap A+, terima kasih. Sabar saya nak bercakap. Maksudnya inovasi tu daripada phone tu kena charge pakai macam wire, kita boleh charge pakai solar macam tu lah. Tu baru inovasi yang cikgu. Okey. Cikgu dah faham. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, cikgu pergi tengok Farhan murid A+ tu Cikgu dah siap dah. Okey, bagus. Kumpulan apa? Basikal ya? Kumpulan basikal. Okey, kalau dah siap, minta download slide kamu tu. Itu paparkan dekat sini. Nanti kita semua akan naik atas untuk bagi pitching. Seorang bagi pitching nanti. Boleh? Kita dah siap ke? Kita dah boleh download ke? Kita dah boleh dah. Saya dapat download. Saya ke Alia ke Alif? Kalau Whitena tolong boleh. Alif macam boleh. Saya boleh download. Nak download PDF ke nak download gambar ya Syaz? Apa ya? Okey, semua dah siap kan? Cikgu, sorry tadi Alif tanya nak download. Alif ke siapa tahu tanya nak download gambar ke PDF? Farhan A+. Sorry Farhan A+. Okey, download PDF lah senang. Okey, download cikgu PDF, boleh. lepas tu dekat skrin ni attach PDF tersebut. Download PDF. Okey.
Cikgu nak tanya kat sini. Kumpulan mana yang nak bagi pitching dulu? Kumpulan atas. Kumpulan atas, kumpulan telefon, basikal. Takkanlah sebab saya A+. Okay, then Boleh ke, kalau Farhan? pitching semua kena atas lah, pergi atas lah. Semua kena pergi atas untuk tengok macam gallery walk lah. Boleh. Macam gallery walk lah. betul. Kalau atas pitching dulu semua kena atas lah. Cikgu Amir macam gallery walk Okey, lah. betul. Okay. Macam Okay, jom mana minta semua naik atas. Kita dengar pitching daripada Farhan A+. Alif, jom Alif. Alif jangan tidur, jom. Syaz, macam mana kita nak tampal ni? Dah tekan tak dapat. Tak tidur cikgu, lagging. Oh, Saya lagi. dah tampal. Okay. Okay. Minta semua bertenang. Murid Farhan A+. Ya, tak Okay, boleh lah. ambil Kena tempat lagi. dulu. Okay. Yang pitching kena dekat depan lah kan. Farhan, siapa yang bagi ni? Ya cikgu, kejap cikgu. Saya tengah lagging. Okay. Okay dah. Macam mana saya turun bawah ni? Cikgu saya pun terturun. Dia jangan lompat. Okay. Okay, semua dengar arahan cikgu jap. Okay, nanti kumpulan basikal ni akan ada seorang wakil untuk bagi pitching. Apa yang diorang bina, apa yang diorang cipta, sama ada inovasi ke, invensi ke, selama seminit je. Lepas tu yang lain, cikgu minta jadi panel penilai. Boleh ya? Boleh ke semua? Boleh cikgu. Okay. So, kumpulan basikal, siapa yang akan bagi pitching? Syaz, boleh ke Syaz? Farhan. Boleh, saya cikgu Syazrin. Ya. Okay, Syazrin. Okay, ingat yang lain bagi jadi sebagai panel penilai. Okay. Dipersilakan Syazrin. Okey semua. Jadi seperti yang kamu nampak, kami punya produk adalah basikal. Okey, jadi apa yang kami buat adalah basikal elektrik. Tapi apakah masalah yang kami selesaikan? Okey, jadi produk ini menyelesaikan masalah basikal biasa yang memerlukan tenaga yang banyak untuk mengayuh, terutamanya menaiki bukit. Okey, jadi ia juga membantu pengguna yang perlu bergerak jauh tapi tidak mahu cepat penat. Okey, jadi adakah invensi ataupun inovasi? Jadi daripada pengetahuan kami selepas pengajaran daripada Cikgu Amir, iaitu produk kami adalah inovasi sebab basikal ni sudah wujud lama tetapi kami menambah baik lagi. Okey, jadi pengguna sasaran kami adalah komuniti ataupun masyarakat yang mahukan pengangkutan yang murah, mesra alam dan tak penat. Okay, jadi apa yang kami ubah sesuai ataupun penambahbaikan ialah tambah baik dari segi tambahan motor elektrik, sensor kelajuan dan bateri yang boleh dicas semula untuk memudahkan pergerakan kami. Okey. Okey, terima kasih Syazrin. Okey, tepuk tangan dulu semua. Okey, tahniah kumpulan basikal. Tepuk tangan tekan 3. Okey, bagus. Okey, untuk yang lain-lain ni sebagai panel penilai. Macam mana? Adakah kumpulan ni invensi atau inovasi? Inovasi. Yang lain-lain ni. Inovasi. Sebab apa inovasi? Sebab basikal tu masih lagi basikal, dia tak ada berubah jadi lain. Tak ada tiba satu tayar. Okey, lagi ada jawapan lain? Sama macam Huaina. Sama macam Huaina. Okey, ataupun kalau kita nak nampak lagi hebat kumpulan basikal ni, apa tak mereka buat basikal tu jadi lagi laju, ada sensor dan sebagainya. Itulah dia jadi inovasi. Dia penambahbaikan ke arah yang lebih baik. Faham semua? Faham. Faham cikgu. Okey, bagus. Faham cikgu. Okey, so itu sajalah pitching daripada kumpulan basikal lama. Okey, jom kita bergerak ke bawah untuk kumpulan telefon pula.
Jom. On the way, on the way. Oi, Alia dah duduk dulu. Jom. Saya teleport cikgu. Oi, telefon. Okay, minta semua duduk. Boleh Okay, nampak tak? seorang wakil daripada kumpulan telefon lama Alif. untuk berikan pitching selama Alif seminit. cikgu. Kami setuju untuk hantar Alif. Ya, Okey, saya boleh. cikgu. Okey, mantap Alif. Okey, jelas ke suara saya risau ada sekat-sekat sikit. Jelas. Agak sikit. Jelas, Lip. Jelas. Jelas siapa padam ni tadi skrin ni? Oi, siapa Adam? Alif sekejap. Tadi cikgu minta PDF. Itu bukan Oh, PDF. faham. Saya ingat kumpulan lain sabotaj tadi, tak apa. Tak apa, ambil masa dulu. Elok sikit. Mana Faik? Oh, ada kat belakang. Okey. Oh, dah sampai je tu. Oi, pergi tandas ke tadi? Tak jago. Okey, tak apa. Kita tunggu Alif. Cikgu boleh ke macam ni? Ke cikgu nak saya delete juga yang belakang? Macam mana? Boleh ke saya present macam ni je? Boleh je. Okey cikgu. Okey. Semua boleh tengok skrin di depan? Tak nampak. Zoom tak boleh. Tak boleh Zoom zoom. tak dapat. Lip. Boleh ke? Dah boleh Okey, kan? boleh dah. Okey, bagus. Okey, baik. So saya mula cikgu Boleh. Okey, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kumpulan kami telah dapat produk iaitu telefon lama. Telefon yang jenis berpusing tu. Jadi kami telah berbincang untuk kenal pasti apa yang perlu ditambah baik. Jadi inilah nama produk yang kami hasilkan iaitu telefon pintar flip. Okay. Jadi masalah yang kami telah selesaikan melalui penciptaan produk ni adalah pertama, telefon yang lama tu dia sukar dibawa ke mana-mana. Yang kedua, telefon lama tu hanya boleh telefon sahaja. Dia tak boleh hantar gambar, dia tak boleh mesej. Dan yang terakhir, penggunaannya adalah sangat perlahan. Kalau sesiapa pernah guna kan, kita kena tekan nombor tu satu-satu. Kita pusing, tunggu dia habis pusing baru kita pusing balik. Jadi nak call nombor tu memang perlahan lah. Okay, jadi yang ketiga, adakah ini invensi atau inovasi? Kami sebenarnya agak keliru bab ini, tapi kami satu kumpulan lah, Jasa Bulat Suara, dan cakapkan ini invensi bukannya inovasi. Sebab apa? Sebab walaupun dia pun boleh telefon, tapi kami fikir kami telah cipta benda barulah dengan adanya sistem mesej dan sebagainya. So, pengguna sasarannya lebih kepada seluruh masyarakat, boleh jadi pelajar, boleh jadi pengemas, boleh jadi pekerja dan juga orang dewasa. Jadi yang kami ubah sesuai lah ialah kami masukkan komponen dan elemen-elemen moden seperti skrin dan sistem mesej. Okey. Itu adalah pitching saya cikgu. Okey, terima kasih kepada Ali Ashraf. Boleh tepuk tangan. Tahniah Ali Ashraf. Okey. Yang lain ni macam cikgu kata tadi sebagai panel penilai. Betul ke kumpulan telefon ni adalah invensi? Siapa kata betul? Boleh angkat tangan. Tekan satu. Angkat tangan satu kan. Saya cikgu. Oh, yang lain ni inovasi. Betul ke? Okey. Nampak kat sini ada macam kekeliruan sikit lah. Saya keliru sikit cikgu. Saya keliru cikgu. Okey, keliru. Okey. Dia macam cikgu terangkan. Okey, macam tadi. Inovasi ni penambahbaikan yang lebih baik. Invensi ni satu benda baru, satu ciptaan baru. Okey, ini secara umumnya lah.
Okay, telefon ni dia ada dua jenis. Satu macam mana cakap tu? Satu telefon bimbit, satu telefon pintar. Macam smartphone. Okay, macam yang ni mereka hasilkan satu smartphone. Komponen moden seperti skrin dan sistem mesej. Smartphone lah, dia bukan telefon bimbit. Okay, kalau telefon bimbit ni, kalau dia diinovasikan je, contoh cikgu boleh bagi, tahu tak telefon bimbit yang dulu dekat public, yang kita masuk duit, kita boleh call. Tahu tak semua? Tahu cikgu. Tahu cikgu. Itulah inovasi untuk telefon bimbit. Telefon yang dulu-dulu tu, nampak tu? Ada wayar, boleh tekan dial, itu telefon bimbit. Yang kumpulan telefon lama ni, Peralihan Ashraf ni, diorang buat invensi. Diorang cipta satu produk baru yang bernama smartphone ataupun nama produk diorang telefon pintar flip. Nampak? Telefon pintar. Jadi dekat situlah pembelajaran kita hari ni. Semua boleh faham? Ke ada yang tak clear? Boleh cikgu. Boleh Okay, cikgu. boleh kan? Okey, baik. Jadi itu je sesi pengajaran kita hari ni. Sebelum cikgu tutup, last cikgu nak minta macam refleksi sikit. Minta satu atau dua orang bagi tahu apa itu invensi, apa itu inovasi, itu contoh aplikasi dalam bidang apa, dalam sektor apa saja. Boleh ya? Siapa nak jawab dulu? Saya cikgu. Okey, silakan Farhan moderator kelas. Saya nak cakap berkaitan tentang inovasi. Okey, apa yang faham tentang inovasi? Apa yang saya faham inovasi ni, kita tambah baik sesuatu produk untuk memudahkan ataupun untuk memperhebatkan lagi produk tu. Contohnya kalau dalam sektor pertahanan kan, kalau dulu kereta kebal tak canggih, tak ada sistem nak menembak ke, sistem nak reload peluru ke. Bila berinovasi semakin lama semakin moden, sekarang ni nak reload peluru pun automatik. Nak target mangsa pun senang, kita guna AI. Contohnya macam itulah inovasi. Okey, betul. Tepat. Okey, yang kedua, apa boleh cakap pasal invensi? Last. Ada kat sini boleh cakap pasal invensi? Minta Sazrin boleh ke? Boleh cikgu. Okey, apa yang faham tentang invensi? Jadi apa yang saya faham tentang invensi ialah kita cipta suatu benda baru cikgu. Okey, Jadi betul. contohnya macam dalam bidang Contohnya apa tadi? Contohnya macam ni lah cikgu, kita punya telefon ni. Punya telefon pintar apa semua. Okey, dalam bidang pendidikan lah paling senang mudah apa semua macam contoh yang cikgu berikan tadi. Contohnya dulu kita mau cari translation English ke Melayu, kita mesti buka buku apa semua. So dengan adanya sekarang ni kita boleh cepat dapat semua translation, kita boleh cepat dapat maklumat apa semua. Itulah cikgu. Okey, betul. Tepat. Terima kasih. Jadi objektif cikgu tercapailah. Sebab kamu semua boleh faham tentang maksud invensi dan inovasi dan aplikasinya dalam seharian. Jadi cikgu tutupkan kelas ni. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.
Okey, kita pergi ke ruang yang tadi, ruang yang first time kita masuk tu sebab ada sharing screen dengan tu kan. Okey, kita pergi situ. Okey, mana sharing screen tu? Saya nak share screen lah. Okay, kena letak. Sorry. Okey, boleh nampak Okey, ini adalah RPH, Cikgu Amir Masdi. Amir apa tadi? Amir Farhan. Amir Fahad. Amir Masdi penyanyi. Okey. Okey, bagus. Memang madu lah suara mengajar tadi. Okey, memang okey kan. First thing saya tengok slide tu, okey, very good. Okey, very good. Okay, very good. Setakat ini the best lah in this group lah. Macam saya rasa dia orang adalah Okay, so ini kena ni lah jangan buat centralize, maksudnya buat justify. Okay, buat justify. Sempat kemas lagi. Okay, yang ini beri kemas lah. You kimia ke? Kimia? Betul. Okay, nak tanya, you ada ambil minor, khusus minor di Meta, khusus apa? Meta teknologi elektronik. Satu je? Kalau subjek dia banyak. Yalah, subjek. Maksud saya subjek. Electrical circuit, analog digital. Okay. Siapa ajar semua tu? Tak ingat pula nama bro. Dr. Abu ke? Dr. Prof Habibi. Habibi. Biba. Biba lagi? Ada? Tak ingat. Bukan Habibah, Habibi. Babibi. Lagi? Betul. Tak ada lah. Seorang je. Banyak lagi, saya kurang ingat lah. Okay. Okay. Okay, so okay lah, yang ni very neat lah biasanya yang kimia, yang daripada kimia buat very neat lah. Okay, so saya tengok dua subtopik. Okay, mengletakkan investasi inovasi. Ini memang daripada DSKP betul Betul. Okay. So mentarikan investasi dan inovasi dengan betul. Dia kena ada kriteria. Okay. Mengaplikasikan prinsip investasi inovasi dalam kerja betul itu okey lah. Jadi mentarikan dengan betul. Dengan betul adalah kriteria dia. Okay. PAK nombor satu adalah checklist dia. Okay. JMK okey. Set induksi okey, bolehlah dia menarik perhatian, dia menarik minat, okey. Dia macam ni mula-mula kan movie dia macam bagi kita kita nak tahu lebih. Okey, adalah set induksi betul lah okey. So Canva bagus, slide dia cantik. Seperti kalau boleh letak macam detail lah macam ni. Ada letak dia punya screenshot letak screenshot slide, bukan letak semua, letak muka depan je. Faham. Okay, kalau lampiran je lah, lampiran you kena lampirkan semua. Okay, micro ni you ada kan tadi, ada QR code tu kan, tempel lah yang screenshot tu. Baik. Sebab tahu apa soalan yang berikan, itu okey. Sebab sini tak ada kan. Penutup, okay, you wrap up, okay, dengan menanya apa yang kita belajar, okay. Sebab baiknya penutup adalah ada peta concept map. Kita nak wrap up everything dalam bentuk concept map. Kalau ada masa, pelajar suruh murid yang isikan. Kalau tak ada masa, just bagi tahulah. Okay, the I think map tu lah. Okay, peta yang sesuai.
Okay, kena bagi latihan kerja rumah kena bagi saya dah cakap kan tadi. Sama je. Dah cakap dengan Wana kan. Dengar kan tadi? Dengar doktor. Wana dengar lah. Yang ni Amir tu, Amir Sisi ke, Amir Masdi, Amir apa tu, Fahan okay. Amir Farhan, dengar tapi lupa. Okay. So ni nanti kemudian kena isi lah okay. So bagi saya okay. Okay, flow dia okay, semua okay. Apa lagi kelemahan yang tadi yang saya cakap tu lah. Ada kelemahan, ada kan? Sikit je. Sikit ikut je. Tak banyak, sikit je. Okay, so memang okay lah, very good lah. Okay. Tak payah buat balik lah. Memang itu je, mau improve. Yang tadi kelemahan, kekuatan banyak. Tulis sendiri Dan kelemahan adalah yang sikit-sikit tu. Sikit je, tapi yang lain okey. Ke depan mula-mula kalau perhatikan memang you tak tengok murid you menghadap buka murid. Kan? You kan maybe you panic panic. Okay. Sama je. Okay. Maknanya buat face to face dengan buat real dia akan rasa panic sama je. Okay. Okay, so kelemahan you tulis sendiri, penambahkan you tulis sendirilah yang pasal apa yang saya cakap lah. Okay, bilik yang dia tak soundproof tau. Ada pelajar yang dia ada guna bilik yang ada soundproof. Maknanya kumpulan dia bincang dalam bilik tu, dia ada soundproof. Dia luar tak dengar. Ada. Dia ada bilik yang ada soundproof. Ada. Ya ada. Kalau saya lah kan, saya tak nak macam atas bawah tu, atas bawah confirm boleh dengar. Bilik yang sebelah mungkin tak boleh dengar. Guna bilik lain. Kan macam kat sini satu grup, kat bilik sebelah satu grup. Tu okeylah. Kan kalau atas bawah confirm boleh dengar. Okay. So itu pun sikit-sikit je lah part tu tak banyak pun. Okay, ada apa soalan? Tak ada. So nanti saya betulkan RPC kita hantar dekat MyGuru. Apa dia? Jadi nanti saya hanya perlu betulkan RPH, lepas tu hantar dekat MyGuru macam biasa. Ya betulkan habis pun tak banyak betul kan. Sikit je kan tadi. Sikit je tambah. Then tulis penuhkan refleksi, hantar dalam MyGuru lah. Refleksi dalam satu muka surat. Okay. Sebab ada makan refleksi kan. Betul. So yes, dia hantar dalam MyGuru lah. And then recording ni you mention okay, mana label lah, mana makro, mana micro, mana set taksi, mana tutup. Okay, faham itu je. So dalam bagi satu link you upload dalam YouTube, link itu makro dengan micro sama je bagi link. Sebab saya nak tengok je mana makro, mana micro, dah gabung kan. Tapi you label lah, you guna editor. Kan Microsoft dia ada editor kan, movie editor Microsoft Clipchamp kan. Clipchamp dia boleh buat. Senang je. Okay? Boleh Faham Okay, boleh. Itu je. Ada apa soalan? Tak ada dah. Okay, tak ada. Mana yang lain? Oh, sorry. Okay, so ada apa soalan So tak cukup masa untuk satu lagi. Satu lagi tak ada kan? Memang tak ada kan? Okay. So jumpa you all next 2 weeks. Okay. Make sure dah prepare betul-betul. Okay, macam Amir okay. Amir. Suara pun okay. Suara okay, merdu okay. Semua flow dia dah macam prepare lah. Dia dah tahu apa nak buat. Nampak dia dah set up sebagai bicycle, sebagai alat dia itu. Sebab saya masuk kenapa ada bicycle? Macam suspend lah. Kenapa ada telefon kan? Rupa-rupanya itu adalah tools untuk dia. Untuk dia buat aktiviti. Suspend, dia kira suspend. Macam saya nak see dia kena suspend juga. Saya nak see dia suspend. Dia bagus lah. Dia dah tahu apa dia dah buat dan sebagainya. Okay. Macam ni lah. Contoh untuk grup ni Amir. Okay.
Budak A plus belum lagi kan? Budak A plus jangan pakai iPad. Ingat orang buta ada kat kelas ni. Tak ada kan orang buta kan? Tak ada doktor. Okay, so jangan pakai apa ni apa ni? Cermin hitam, mata hitam. Okay, so bila ni the next 2 weeks siapa akan present? The next 2 week minggu jadual. Amir A plus, tolong. Amir pula Fahan A plus. Sekejap doktor nak check. Untuk 2 minggu depan, Alif Ashraf dengan saya. Okay. Ada lagi Huaina saya. Huaina. Huaina pun minggu depan juga ke? Bukan minggu depan, minggu 1 pergi. Minggu depan dia cuti semester. Kita cuti semester. Oh. Yang last week Syahrin bila ni nak buat lagi? Kena tak ni. So okay. Okay. Tulis dalam plan. Kiranya Huaina buat semula lagi 2 minggu ya doktor. Ya betul. Okay. Huaina, Alif Ashraf, saya. Okay, mungkin dia tak sihat lah ni. Okay, so bagi ruang kat ni dia dulu. Lepas tu baru Syahrin another lah. Huaina dan Syazrin. Bagi lady dulu lah, lady first lah. Okay. Okay, apa soalan sebelum kita tamatkan kuliah hari ni? Okay, very good lah hari ni Amir. Okay, very good lah. Saya tak banyak campur tangan. Campur tangan pun sebab dia kadang-kadang sikit dia. Bagi saya very sikit. So, boleh lah itu boleh. Okay, ada lagi nak tanya? Ada? Okay, so sudah tahu lah apa kena buat. Kena buat preparation yang baik. Macam Amir dia tak tahu dia set up semua, siap. Screen dia, ruang apa benda, tools apa. Dia tahu apa dia nak buat dah. The next dia pergi mana dia dah tahu dah. Dia dah tahu, dia dah plan. Okay. So Amir semua kemas cantik, pakaian okay, very good. Okay lah macam ni lah. Okay. Ada soalan kita jumpa lagi next 2 weeks. Okay. Take care and all the best. Itu je. Okay. Ada soalan? Tak ada? Ada? Tak ada doktor. Thank you doktor. Okay, thanks. Kita jumpa lagi next 2 weeks. Okay. Alright, take care. Thank you doktor. Okay.